tajuk utama hari ini. Program Brush Hour berjaya membudayakan amalan menggosok gigi selama 2 minit dalam kalangan murid Semerah. Warga Semerah mengiringi Cikgu Syarif ke SK Darau selepas beliau menerima kenaikan pangkat sebagai penolong kanan co-curriculum. Pasukan bicara berirama SK Tanah Merah menggegarkan pertandingan bicara berirama Zon Jeltih apabila berjaya dinobatkan sebagai naib coki. Semerah terus melangkah kecemerlangan menerusi pelbagai pencapaian membanggakan di peringkat negeri dan kebangsaan. Unit Kebajikan Semerah menziarahi bekas guru Semerah, Cikgu Rohmalizal yang sedang menjalani tempoh pemulihan selepas diserang strok ringan ketika sedang mengajar. SK Tanah Merah telah menjayakan program Brush Hour yang melibatkan penyertaan seluruh murid sebagai usaha membudayakan amalan penjagaan kesihatan pergigian sejak usia muda. Program yang telah dijalankan dengan kerjasama pihak kesihatan bertujuan meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kebersihan gigi dan mulut melalui amalan menggosok gigi dengan teknik yang betul selama 2 minit. Sepanjang program berlangsung, murid-murid mengikuti demonstrasi cara memberus gigi yang betul sebelum bersama-sama menggosok gigi mengikut tempoh masa yang disarankan. Aktiviti yang dijalankan dalam suasana ceria itu bukan sahaja memberi pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan, malah membantu membentuk tabiat penjagaan diri yang baik dalam kehidupan seharian. Program Brush Hour diharapkan dapat melahirkan murid yang lebih peka terhadap kepentingan kesihatan pergigian serta mengamalkan amalan hidup sihat. Dalam kalangan warga Semerah, sejajar dengan usaha melahirkan generasi yang sihat, ceria dan berkualiti. Sementara itu, warga SK Tanah Merah telah mengadakan satu rombongan khas ke SK Darau bagi mengiringi Cikgu Syarif yang telah menerima kenaikan pangkat sebagai penolong kanan co-curriculum. Rombongan tersebut diadakan sebagai tanda perhargaan atas segala jasa, komitmen dan sumbangan beliau sepanjang perkhidmatan di SK Tanah Merah. Suasana penuh mesra dan penghargaan jelas terpancar apabila guru-guru serta warga sekolah hadir memberikan ucapan tahniah dan doa kepada beliau sebelum memulakan tugas di sekolah baharu. Pelbagai kenangan sepanjang perkhidmatan beliau di Semerah turut dikongsikan sebagai tanda penghargaan terhadap dedikasi dan komitmen yang telah diberikan. Seluruh warga SK Tanah Merah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Cikgu Syarif dan mendoakan agar beliau terus cemerlang dalam menggalas amanah baharu sebagai penolong kanan co-curriculum di SK Darau serta terus menyumbang kepada kecemerlangan pendidikan di sekolah baharu. SK Tanah Merah terus melakar pelbagai kejayaan membanggakan apabila berjaya mengharumkan nama sekolah dalam pelbagai pertandingan dan program di peringkat negeri serta kebangsaan. Pencapaian demi pencapaian yang diraih membuktikan komitmen tinggi warga Semerah dalam bidang akademik co-curriculum, sains, sahsiah dan kepimpinan. Kejayaan ini merupakan hasil usaha gigih murid, dedikasi pada guru, sekawan padu ibu bapa serta kerjasama erat seluruh warga sekolah dan sentiasa bergandeng bahu demi memastikan budaya kecemerlangan terus menjadi identiti Semerah. Pihak sekolah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua murid, guru dan warga sekolah yang telah mengharumkan nama SK Tanah Merah. Alhamdulillah, terima kasih. Perkara paling penting yang kami pelajari ialah disiplin, kerjasama dan semangat berpasukan. Walaupun kami belum berjaya membawa pulang kemenangan, pengalaman ini sangat bermakna dan mendorong kami untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Terima kasih. Pengalaman menyertai pertandingan ini sangat menarik dan mencabar. Kami dapat berkongsi idea projek sains bersama peserta lain. Kami juga sangat bersyukur kerana berjaya meraih anugerah perak. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Saya berasa sangat gembira dan bangga kerana dapat mewakili sekolah di peringkat kebangsaan. Pertandingan ini banyak pengalaman dan
peluang untuk mengusi kemahiran bermain catur. Saya berharap dapat terus berlatih dan mencapai kejayaan yang lebih besar pada masa akan datang. Semoga setiap kejayaan yang dicapai menjadi pelbagai semangat untuk terus mencipta lebih banyak kecemerlangan pada masa hadapan. Pasukan bicara berirama SK Tanah Merah sekali lagi membuktikan kemampuan mereka apabila berjaya dinobatkan sebagai naib Johan dalam pertandingan bicara berirama peringkat zon Duty. Persembahan yang mantap, penuh kreativiti serta dia disampaikan dengan penuh keyakinan berjaya memukau barisan hakim dan penonton sepanjang pertandingan berlangsung. Kejayaan ini merupakan hasil latihan yang berterusan, komitmen tinggi para peserta serta bimbingan guru-guru pembimbing yang sentiasa memberikan sokongan dan tunjuk ajar. Pencapaian tersebut membuktikan bahawa warga Semerah sentiasa berusaha memberikan persembahan terbaik dalam setiap pertandingan yang disertai sekaligus mengharumkan nama sekolah di peringkat zon. Prihatin terhadap kebajikan bekas warga pendidik Semerah. Unit Kebajikan Semerah telah mengadakan lawatan ziarah ke kediaman Cikgu Rusmalizal, bekas guru SK Tanah Merah yang kini bertugas di SK Seri Payung. Menurut maklumat yang diterima, beliau telah diserang strok ringan, minor stroke, ketika sedang mengendalikan sesi pengajaran mata pelajaran matematik di dalam kelas. Beliau kemudian dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan segera sebelum dibenarkan pulang untuk menjalani proses pemulihan di rumah. Buat masa ini, Cikgu Rusmalizal sedang menjalani cuti sakit selama 45 hari seperti yang disarankan oleh pihak hospital. Lawatan yang diadakan oleh Unit Kebajikan Semerah bertujuan menzahirkan rasa prihatin, memberikan sokongan moral serta mengeratkan lagi ukhuwan yang telah sekian lama terjalin antara warga Semerah dengan bekas guru yang pernah menabur bakti di sekolah ini. Seluruh warga SK Tanah Merah mendoakan agar Cikgu Rusmalizal dikurniakan kesembuhan yang sempurna, dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang berpanjangan serta dapat kembali bertugas seperti sedia kala. Semoga semangat kasih sayang, kebersamaan dan keprihatinan yang ditunjukkan ini terus menjadi budaya dalam keluarga besar Semerah. Sebelum mengakhiri siaran, sekalung tahniah diucapkan kepada seluruh warga Semerah atas segala usaha, komitmen dan pencapaian yang membanggakan. Marilah kita terus bersama-sama mendoakan kesejahteraan seluruh warga sekolah, khususnya mereka yang sedang diuji dengan kesihatan agar sentiasa diberikan kekuatan dan dipermudahkan segala urusan. Teruskan menyokong Semerah EduNews untuk mengikuti pelbagai berita, aktiviti dan kejayaan terkini warga SK Tanah Merah. Saya Firdaus. Salam hormat dan Assalamualaikum.